Iran mengalami kekalahan teruk selepas Syria merampas 226 bom tangan dan Lubnan menghantar kereta kebal ke selatan. Pada jam-jam terakhir 21 Julai 2026, pihak berkuasa Am Sempadan dan Kastam Syria mengumumkan rampasan 226 bom tangan jenis RGC di laluan darat utama antara Damsyik dan Beirut. Muatan itu disembunyikan dalam ruang rahsia sebuah kereta yang menuju ke wilayah Lubnan. Pos kawalan itu terletak hampir-hampir di sempadan dengan Lubnan. Ia merupakan laluan strategik untuk kenderaan, barangan dan penumpang yang bergerak antara kedua-dua negara. Memintas penghantaran di titik itu menghalang bahan tersebut daripada memasuki jalan raya Lubnan dan hilang dengan cepat dalam rangkaian gudang serta kenalan tempatan. Dalam gambar yang dikeluarkan oleh Kastam Syria, ratusan barang kelihatan dibungkus dan disusun di atas sebuah meja besar. 3 lelaki berdiri di belakang muatan semasa rakaman rasmi. Gambar-gambar itu menunjukkan bahawa kereta tersebut telah disediakan untuk menyembunyikan muatan semasa pemeriksaan biasa. Bom tangan itu diletakkan di ruang rahsia dalam kenderaan yang menunjukkan satu cubaan terancang untuk melintasi sempadan tanpa menimbulkan syak wasangka. Jabatan Kastam menyatakan bahawa operasi ini adalah sebahagian daripada usaha memperkukuh tindakan terhadap rangkaian penyeludupan dan percubaan untuk meningkatkan kawalan ke atas sempadan Syria. Maklumat rasmi pertama tidak mendedahkan secara terbuka penerima akhir bagi kumpulan tertentu ini. Walaupun begitu, konteks ini secara langsung memberi kesan kepada paksi Iran. Kira-kira seminggu yang lalu, pihak berkuasa Syria telah meminta satu lagi penghantaran yang melintasi sempadan dengan Iraq dan menurut siasatan awal, penghantaran itu akan melalui wilayah Syria menuju ke Hizbullah di Lubnan. Penghantaran sebelum ini adalah lebih berat lagi, ia termasuk peluru berpandu jarak jauh, peluru berpandu anti kenderaan berperisai dan drone. Bahan tersebut ditemui selepas pegawai mengesyaki kenderaan yang digunakan untuk mengangkut minyak berhampiran pos Al-Tanf. Kementerian Dalam Negeri Syria mengisytiharkan bahawa senjata itu akan diserahkan kepada Hizbullah. IMI meningkatkan tekanan ke atas mana-mana rangkaian yang cuba menggunakan Syria sebagai koridor untuk membekalkan kumpulan bersenjata di Lubnan. Bagi Iran yang menyokong Hizbullah sebagai sekutu utamanya di rantau itu, kehilangan penghantaran berturut-turut bermakna membelanjakan sumber tanpa dapat memastikan bahan tersebut sampai ke destinasi. Sementara laluan Syria disekat, kenderaan berperisai dan sekurang-kurangnya sebuah kereta kebal tentera Lubnan mula memasuki Zaltar al-Gharbiyah di selatan Lubnan. Pergerakan itu berlaku selepas pengunduran tentera Israel dari sebahagian kawasan tersebut dan merupakan ujian besar pertama bagi perjanjian yang diantarai oleh Amerika Syarikat untuk meletakkan kawasan-kawasan itu di bawah kawalan kerajaan Lubnan. Dalam video yang diterbitkan oleh Open Source Intel, pada jam 5 pagi ini, kenderaan berperisai kelihatan. Semoga semua diberkati. Kenderaan berperisai. Aparecem atravessando uma área urbana. Sementara penduduk tempatan memerhati pergerakan tentera tersebut. Beberapa orang awam mula kembali, tetapi tentera Lubnan meminta penduduk supaya tidak memasuki bandar secara bebas sehingga pasukan tentera selesai memeriksa jalan-jalan, rumah-rumah dan kawasan sekitar. Satu lagi video yang dimuat naik oleh profil yang sama pada jam 8 pagi menunjukkan askar-askar Lubnan di Zaltar al-Gharbiyah selepas pergerakan tentera Israel. Terdapat kereta awam yang berhenti, anggota tentera bergerak di sekitar dan penduduk memerhati ketibaan pasukan tersebut.
Ia bukan sekadar pertukaran satu bendera dengan bendera yang lain. Tentera Lubnan telah diberikan tugas untuk mengawal laluan masuk, mencari senjata dan menghalang infrastruktur bersenjata daripada beroperasi semula secara tersembunyi di antara bangunan-bangunan. Pelan itu menetapkan bahawa tentera Lubnan akan mengambil alih kawasan yang ditinggalkan oleh Israel, mengeluarkan senjata dan kemudahan milik Hizbullah. Israel menyatakan bahawa projek itu akan dilaksanakan secara berperingkat dan memberi amaran bahawa mereka akan bertindak balas dengan kekerasan sekiranya Hizbullah cuba kembali menyusupkan pejuang atau membina semula kedudukan tentera di kawasan yang telah dibebaskan. Di situlah kereta kebal yang dihantar oleh Lubnan memperdalam kekalahan politik Iran. Selama bertahun-tahun, Hizbullah membina kehadirannya di selatan Lubnan, menampilkan pasukannya sendiri sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kawasan itu. Sekarang, kenderaan berperisai kerajaan masuk tepat untuk menggantikan struktur ini dan menghalang kumpulan itu daripada mengekalkan kawalan bersenjata ke atas kampung dan jalan raya. Imej-imej itu juga menunjukkan kepulan asap besar di Tebinit dan Meis Al-Jabal. Ia menunjukkan bahawa kemasukan tentera Lubnan berlaku di kawasan yang masih tidak stabil, di mana Israel terus memantau kemungkinan pergerakan Hizbullah. Zaltar Al-Gharbiyeh mengalami kemusnahan teruk semasa pertempuran. Datuk bandar-bandar itu menyatakan bahawa lebih separuh daripada kawasan tersebut telah musnah dan rumah-rumah yang masih ada mengalami kerosakan teruk. Pasukan kejuruteraan tentera telah masuk untuk mengesan munisi yang belum meletup sebelum membenarkan penduduk kembali menetap secara kekal. Operasi itu juga diteruskan semasa lawatan Presiden Lubnan, Joseph Aoun ke Washington. Aoun telah mempunyai pertemuan yang dijadualkan dengan Presiden Donald Trump pada hari Selasa ini untuk membincangkan pengunduran Israel dan pengukuhan tentera Lubnan. Marco Rubio menyatakan bahawa Lubnan hanya akan mencapai keamanan apabila masalah Hezbollah diselesaikan dan apabila kerajaan menjadi satu-satunya kuasa bersenjata dalam negara itu. Tekanan kini berlaku di kedua-dua belah sempadan. Syria menutup laluan yang digunakan untuk penyeludupan, merampas kargo yang disembunyikan dan menghalang senjata daripada sampai ke Lubnan. Di selatan Lubnan, kereta kebal dan askar kerajaan menduduki kawasan di mana Hizbullah mengekalkan pengaruh ketenteraan. Setiap penghantaran yang hilang dan setiap jalan yang diambil oleh pasukan rasmi mengurangkan risiko dan ruang yang dimiliki oleh agenda Iran untuk bergerak, menyembunyikan senjata dan membina semula kedudukan mereka. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.